Okey, jom kita selami perkara ni. Selamat datang ke sesi kupasan kita. Hari ni, kita nak rungkai satu benda yang sejujurnya agak menakjubkan. Kita akan tengok sains di sebalik macam mana sebenarnya otak kita belajar. Berdasarkan sebuah buku yang memang luar biasa bertajuk Make It Stick, kita akan pecahkan mitos-mitos pembelajaran yang mungkin dah melekat dalam kepala kita sejak zaman sekolah rendah lagi. Dah sedia? Cuba kita fikir sekejap dan renungkan soalan ni. Pernah tak kita tertanya-tanya adakah cara kita belajar selama ni sebenarnya salah sama sekali? Bayangkan berjam-jam kita menghadap buku, baca nota yang sama berulang-ulang kali, highlight sana-sini sampai buku teks tu dah rupa macam buku mewarna kanak-kanak dan berjaga lewat malam semata-mata nak exam esok harinya. Kita semua pernah buat macam tu, betul tak? Tapi macam mana kalau saya cakap semua usaha keras yang memenatkan tu sebenarnya mungkin cuma buang masa dan tak lekat pun dalam otak kita. Kupasan ni akan rungkai persoalan tu dengan fakta. Jadi untuk kupasan kali ni, kita ada 4 perkara utama. Pertama, mitos pembelajaran yang popular. Kedua, rahsia kesukaran yang bermanfaat. Ketiga, 5 teknik saintifik terbukti. Dan akhir sekali, tindakan untuk hasil maksimum. Jangan risau, kita bukan saja nak buang tabiat buruk tu, tapi kita akan gantikan dengan penyelesaian psikologi kognitif yang betul-betul berkesan. Kita mulakan dengan bahagian pertama, mitos pembelajaran yang popular. Sekarang, apa yang paling menarik tentang perkara ni ialah kadang-kadang apa yang kita rasa selesa dan nampak macam cara belajar yang paling berkesan sebenarnya hanyalah satu ilusi. Otak kita ni pandai betul menipu kita. Kita rasa macam dah faham, tapi rupanya kita cuma kenal ayat tu bila ia ada depan mata je. Tengok perbandingan ni. Tabiat kegemaran ramai iaitu highlight nota dan baca dari mula sampai habis berulang kali ni sebenarnya jatuh di bawah kategori yang sangat pasif. Kajian jelas membuktikan pendekatan ni sangat tak berkesan untuk bina ingatan jangka panjang sebab otak kita tak perlu kerja keras pun. Sebaliknya, pembelajaran aktif macam menguji diri sendiri itulah kunci sebenar untuk penguasaan yang sejati. Tengok 3 poin menarik di sini yang selalu kita salah faham. Pertama, pasal gaya pembelajaran tu. Kononnya ada orang jenis visual, auditory atau kinestetik. Tahu tak benda tu kebanyakannya mitos je menurut sains. Kedua, belajar saat akhir atau cramming. Ya, sumbat semua benda malam sebelum exam memang boleh buat kita lulus esoknya. Tapi memori tu akan gaib, ibarat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dan yang ketiga, pembelajaran tanpa usaha. Sains membuktikan kalau sesuatu cara belajar tu langsung tak mencabar minda anda dan terlalu mudah, ilmu tu memang tak akan lekat lama dalam ingatan. Seterusnya, bahagian kedua, rahsia kesukaran yang bermanfaat. Pembelajaran lebih mendalam dan tahan lama apabila ia memerlukan usaha. Jadi, poin yang paling kritikal di sini ialah kalau anda pernah rasa sangat bergelut, buntu atau struggle gila masa cuba belajar sesuatu yang baru, kupasan ni akan ubah perspektif anda sepenuhnya. Kepayahan tu bukanlah tanda anda kurang bijak. Ayat tadi tu bukan sekadar motivasi biasa tau. Ini adalah premis falsafah saintifik yang jadi teras untuk keseluruhan kupasan kita hari ini. Kalau tak ada usaha yang memerah keringat mental, memang tak akan ada hasil pembelajaran yang betul-betul kukuh. Penulis buku ni ada guna satu terma yang sangat genius, iaitu kesukaran yang bermanfaat atau desirable difficulties. Maksudnya, bermula hari ni, setiap kali anda rasa tertekan, kecewa atau lambat nak faham, tarik nafas panjang-panjang dan senyum. Sebab pada saat itu, otak anda sebenarnya sedang gigih membina rangkaian memori yang kuat. Rasa susah kat peringkat awal tu sebenarnya proses yang sangat diperlukan oleh otak kita untuk bina memori yang tahan lama. Jom masuk ke bahagian ketiga, 5 teknik saintifik terbukti. Di sini kita tengok macam mana nak baiki cara belajar kita. Mari kita tinggalkan tabiat lama dan mula dengan teknik pertama. Secara jujurnya, ini adalah teknik yang paling berkuasa dalam buku ni, latihan mengingat semula atau retrieval practice. Konsepnya mudah je, tapi impaknya luar biasa. Ia menuntut anda untuk tutup buku tu, simpan nota dan terus uji diri sendiri. Jangan sekadar baca semula, tapi paksa otak anda untuk gali dan panggil semula maklumat tu dari dalam kepala. Bila anda buat macam ni, ia kuatkan sambungan saraf berkali-kali ganda berbanding sekadar baca nota yang sama 100 kali. Teknik kedua pula ialah ulangan berjarak atau space repetition. Macam ni ceritanya. Sedar tak sedar, kita sebenarnya belajar dengan tahap paling berkesan bila kita berada betul-betul di ambang nak melupakan sesuatu perkara tu. Ironi kan? Bila memori tu dah mula pudar dan kita sengaja paksa diri ingat balik pada hari ketiga dan ulang lagi pada hari ketujuh, otak terpaksa kerja ekstra keras. Beban kerja tambahan inilah yang akan kunci ingatan tu kuat-kuat dalam kepala anda.
Mekanisme tadi berkait rapat sangat dengan apa yang dipanggil sebagai keluk lupa. Daripada kita seksa diri paksa otak sumbat semua maklumat dalam satu malam yang singkat, menjarakkan sesi pembelajaran kita secara strategik sebenarnya membina daya ingatan yang jauh lebih kuat. Kenapa? Sebab otak kita memang secara semula jadi direka untuk lupakan maklumat. Apabila kita usaha tarik kembali memori yang dah nak hilang tu, ia ibarat kita bina otot memori yang jauh lebih kebal. Jadi, hargailah ruang dan jarak masa di antara setiap sesi belajar anda tu. Dan ini dengan cukup bijak menggambarkan teknik ketiga kita, campur aduk topik atau interleaving. Cuba bayangkan situasi ni, anda tengah training main bola sepak. Adakah logik kalau anda cuma berlatih tendang bola kat depan gol selama 2 jam tanpa henti? Mestilah tak. Anda akan campur dengan latihan hantaran bola, tackle dan tandukan. Macam tu jugalah dengan otak kita. Belajar matematik, lepas tu selang dengan fizik, kemudian masuk pula kimia dalam satu sesi adalah jauh lebih merangsang otak daripada kita cuma fokus satu subjek berterusan. Ia latih otak kita jadi lebih tangkas kena pasti pelbagai masalah dan cari jalan penyelesaian dengan cepat. 3 elemen seterusnya ni melengkapkan sistem kita. Pertama, huraian. Maksudnya kita ambil inisiatif terangkan sesuatu konsep tu pakai ayat atau analogi kita sendiri dan kaitkannya dengan pengetahuan yang kita dah sedia tahu. Kedua, penjanaan. Ni langkah berani di mana kita cuba jawab atau selesaikan masalah sebelum kita tengok panduan jawapannya, biar otak tu bergelut sikit. Dan akhir sekali, refleksi dan kalibrasi. Kita kena selalu tanya diri sendiri, apa ni betul-betul faham ke atau sekadar hafal je? Langkah ni penting supaya kita tak terperangkap dalam ilusi perasaan pandai. Keyakinan kita tu mesti sentiasa sejajar dengan tahap sebenar kita. Benda yang paling mengujakan tentang semua prinsip sains ni ialah ia sama sekali tak terhad kepada budak sekolah menengah atau mahasiswa universiti je tau. Bagi kita golongan profesional di luar sana, teknik saintifik ni teramatlah relevan untuk diamalkan. Tak kisahlah kalau anda tengah bertungkus lumus cuba untuk cakap orang putih dengan lebih lancar, tengah pening belajar bahasa pengatur caraan komputer, atau cuba faham pelbagai kemahiran perniagaan yang kompleks, konsep sains yang sama ni boleh dan wajib diguna pakai. Mari kita beralih kepada bahagian terakhir dan lihat macam mana semua ni membawa kita kepada tindakan untuk hasil maksimum. Ilmu ni kalau belajar teori je memang tak ke mana. Jadi, berdasarkan apa yang kita kupas hari ni, saya nak bagi satu cabaran yang simple tapi padu. Pilih satu je topik atau skill yang anda tengah cuba faham sekarang ni. Kemudian, ni langkah keramatnya. Tutup buku tu rapat-rapat dan sorok nota anda. Set timer selama 10 minit untuk tulis, lukis atau terangkan secara lisan apa-apa je fakta yang anda ingat. Ingat, tak boleh menipu. Lepas habis 10 minit tu, barulah buka balik bahan rujukan tadi, semak kerja anda dan betulkan mana yang salah. Ya, saya bagi amaran awal-awal, benda ni akan rasa sangat susah dan meletihkan sel-sel otak anda. Tapi, percayalah, di situlah magicnya berlaku. Anda akan terus dapat rasakan kesukaran yang bermanfaat tu. Untuk menyimpulkan segala-galanya, saya nak anda tanamkan pesanan ni kemas-kemas dalam minda. Pembelajaran sebenar yang mengubah struktur minda kita tu memang dicipta untuk terasa mencabar dan tak selesa pada permulaannya. Jadi, dari semua kaedah saintifik yang kita dah bincangkan tadi, teknik manakah yang paling anda committed dan nak sangat cuba minggu ni juga? Tulis dan kongsikan pilihan anda di ruang komen di bawah. Beranikan diri untuk rasa susah sikit hari ni demi kelangsungan ilmu pada hari esok. Teruskan meneroka ilmu dengan cara yang betul dan kita bersua lagi dalam kupasan yang akan datang.